What's up yo, jumpa lagi. So dalam minggu ni kita masih ada dekat studio lagi. Sebenarnya kita pun dah bosan ya buat video kat studio ni. Memang best kalau dapat buat video kat sini. Tapi masalahnya, bila kita nak test kita punya barang, mana kita nak cari power supply. Betul tak? Alright, sebab tu kita buat video dalam studio je. Okay, dalam minggu ni kita ada kura-kura. Kura-kura kita brand Philips Perfect Care Aqua dengan model Type GC8625. Okay, kita nak check apa kerosakan dia. Dan kalau boleh repair, kita akan terus repair. Okay, tengok video ni sampai akhir. Tunggu! Alright, jumpa lagi. Dalam minggu ni kita ada Streka brand Philips. Kita nak tengok apa kerosakan dia. Streka ni kita nak buat video ni sebab apa? Streka ni bukan biasa-biasa ya. Streka ni agak mahal juga harga dia ya. Streka ni menggunakan powerful steam ya. Dia memang 100% menggunakan steam saja. So, customer complain dia punya steam tak keluar. So, apa-apa kita kena test dulu dan cari apa penyakit dia. So, sebelum tu kita kena try on dia dulu. Apa-apa kita kena bubuh air dulu dekat dia punya tempat air. Okey, cukup tak? Okey, dah sampai tahap minimum dia. Cukup. Dan kita try on dia. Okey, kita nak onkan dia. Di plug dan kita onkan switch di sini. Okey, dah ada lampu. Customer complain dia tak boleh keluarkan steam. Kita tengok kenapa. Dan kita tunggu kejap bagi dia panas. Nah, kita tunggu. Okay, ada perubahan color kat sini. Kita pun tak tahu apa benda ya, perubahan color ni ada sebab apa. Okay, dia masih bunyi. Dia ada switch kat sini button untuk keluarkan dia punya steam. Okay. Okay, Streka ni panas. Tapi dia tak mengeluarkan steam. Okey, dia tak mengeluarkan steam ya. So kita off balik. Streka dah panas tapi dia tak mengeluarkan steam. Okey, kita off balik. Dan cabut plug dia. So apa yang perlu kita buat? Kita akan keluarkan balik air ni. Kita keluarkan air dia. Dan kita terbalikkan belakang dia. Dan kita akan buka 1, 2, 3, 4, 5 skru. Okay, kita buka 5 skru dulu. Okay, kita try asingkan. Alright, boleh. Oh, disangkut. Okay, kita tengok kenapa dia sangkut. Okay, dia ada hose kat sini. Buka hose dia. Hose daripada tangki dia, kita buka. Okay, ni hose dia. Dan ada lagi satu. Okay, ada 2 hose perlu kita buka. Okay, kita dapat separatekan antara bahagian atas dan bawah. Kita taruh bawah dulu. Okay, tadi kita dah onkan dia. Kita tengok dia punya heater. Ni untuk water heater. Yang ni water heater dia. Okay, water heater dia panas. Maknanya function lah. So, ada air ya, daripada dalam water heater ni. Untuk kita bawa keluar. So, kita tengok. Oh, okay, steam ada. Terkejut. Ada air tak keluar? So, tak ada air keluar. Kemungkinan air tak masuk dalam dia. Alright, kita nak buat test sekarang ni. Okay, patutnya masa kita on mesin tadi, pump ni akan sedut air daripada kita punya tangki tadi masuk ke dalam kita punya water heater ya. Tapi bila kita buka water heater ni kosong. Okay,
So kita nak try masukkan air dalam water heater kita ni. Kita tengok keluar steam dia tak. Alright. So kita akan masukkan secara manual. Kita akan taruh air dalam secara manual kat dalam ni dulu. Jangan banyak. Okey, cukup. Kita akan tutup balik. Okey, dah ada air dah sekarang dalam ni. So kita akan try on balik. Kita tengok ada steam keluar tak. Alright, kita dah taruh air secara manual ya kat dalam dia punya heater. So kita nak try on, tengok dia keluar tak steam. So kita on kita punya plug dulu. Dan kita akan onkan kita punya striker. Okey, dah ada lampu. Kita tunggu jap. Ada lampu kan nyala. Okay, kita boleh dengar dia punya air tengah panas. Dekat sini ada dua pump ya. Satu pump air masuk ke dalam heater dan satu lagi ada pump yang mengeluarkan dia punya steam. Yang dekat sini ada thermostat lebih kurang. Bila steam yang lebih dia akan keluarkan juga. So kita nak cari apa kerosakan dia sekarang. Dia tak boleh mengeluarkan steam dekat dia punya striker. Kita nak tengok mungkin dia punya pump rosak ke sebab air tak boleh masuk. Ataupun air boleh masuk, pump yang ini tak boleh mengeluarkan steam dia. Okey, dia dah senyap. Yes. Dia berjalan sekarang. Okey, ada steam. Steam keluar. Okey, maknanya dia punya pump yang mengeluarkan steam tu berfungsi, heater berfungsi. Cuma pump air dia nak sedut daripada tangki dia, dia tak nak masukkan ke dalam kita punya heater. Pump ni mungkin tak berfungsi. So kita akan check dia punya wire kat situ. Ada power tak? Kalau tak ada power, kemungkinan board dia. Okay. Steam keluar ya. Alright, tadi kita dah check water heater dia berfungsi, panas. Dan steamer dia pun ada mengeluarkan wap bila kita tekan switch pada kita punya iron. Dan kita biarkan dia sejuk tadi, kita keluarkan air daripada dia punya heater. So biar dia kosong, kita nak tengok dia sedut tak air daripada luar tangki ke dalam kita punya heater ya. Air dalam heater ni kita dah buang. So ada sensor dalam ni yang bagi tahu dia panas air dah kurang. So dia akan bagi tahu pada board, sensor akan bagi tahu pada board supaya water pump bekerja dengan bagi arus kat dia ya. Okey, kita nak tengok water pump dia bekerja tak? Kalau dia bekerja, dia ada bunyi. Kalau dia tak berbunyi, kemungkinan coil dia putus ataupun arus tu memang tak sampai ke dia. Okey, so kita nak check sekarang arus sampai tak ke dia. Dan kalau arus sampai ke dia, kita nak tengok water pump ni bekerja dengan betul ataupun tidak. So kita akan switch on. Dan kita switch on dekat kita punya streamer atau striker ni. Okey, water pump jalan ya, arus sampai. Tapi tak ada suction daripada kita punya water pump. Tak ada suction daripada water pump ya. Water pump jalan tapi tak ada suction. Okey, kita dah dapat confirmkan kita punya water pump rosak. Okay, kita off plug dulu. Alright, dekat sini kita dapat tahu dah. Board memang supply voltage kat kita punya water pump. Dan water pump kita memang bergerak. Tapi masalahnya dia tak ada rasa suck tu. Tak ada rasa menyedut dekat sini ya. Okay, macam mana air daripada luar nak masuk. So memang water pump ni rosak. So kita akan buka water pump ni dulu. Cabut wire water pump ni dulu. Connector dia. Alright. Sebenarnya water pump ni kita pernah tukar dulu ya. Tahun 2021 kita pernah tukar dia. Striker ni kita dah pakai lebih kurang dalam 7 hingga 8 tahun. Okay. Kita pernah tukar dia dulu. Kita pernah tukar dia dulu pada 24 Julai 2021 kita pernah beli spare part dia dan kita pernah tukar. Harga dia pada masa tu ialah RM77. Okey. Dan harga dia sekarang turun je. Harga dia dalam RM44 je ya. Untuk motor sahaja, tak termasuk dia punya hose ni. Jom kita proceed, kita buka kita punya water pump. So kat sini ada pemegang dia, kita akan buka. So kita nak cabut ni, dia ada pemegang kat sini. Pemegang water pump ada 2. Getah, kita akan cabut. Getah dia slide ke tepi satu.
Dan lagi satu slide ke tepi sebelah kiri pula. Okey, bertentangan arus. Dan kita dapat buka dia punya water pump. Okay. One hour later. Alright, ini dia keadaan dalam pump kita. Kita dah buka. Kita dah dapat kenal pasti apa kerosakan dia. Kerosakan dia ada dekat sini ya. Dekat sini dia ada satu getah. Getah ni berperanan sebagai valve. Okey, getah tu dah tercabut dan dia tak dapat pump air. Okey, kedudukan dia di sini. Okey, dekat sini ada valve dan dekat dalam dia ada satu valve. Okey, bila dia ke belakang, so dia akan tolak air. Valve tu akan terbuka dan simpan air dalam ni. Dan valve sini tertutup. Okey, bila fungsi dia menekan ke dalam, valve yang sini terbuka, valve yang ada pada sini tertutup dan air akan keluar ke sini. Masalahnya sekarang getah tu dah rosak. So dalam video ni kita dapat detect kerosakan dia, water pump dia rosak, dia tak dapat pump air masuk ke dalam kita punya water heater. So water pump ni kita akan order ya, dan akan mengambil masa lebih kurang dalam seminggu. Dan minta maaf dalam video ni kita tak dapat tunjukkan kita punya setrika dapat berfungsi semula. Sebab apa video ni kita buat untuk kita tunjukkan cara nak buka kita punya setrika dan cara-cara untuk check kita punya setrika, okey? Dan kita dapat kenal pasti yang kita punya water pump rosak, okey? Itu dia cara-cara kita nak check, cara-cara kita nak buka water pump dia untuk setrika Philips ni, okey? Jumpa lagi. Bye bye.